C. Kamu kata sakit kepala beberapa hari tadi pengsan lagi. Tapi doktor dah buat CT scan kata semua normal. Normal baguslah sekarang pukul berapa? Pukul 3.30. Kau nak main apa lagi? Maaf. Tolong hantar pada Jiang Jenghon nanti ada guna. Gambar ni Ye Jingfeng hantar pada aku. Sebenarnya nak bunuh dua orang ni tak payah susah sangat. Tempat ni Jiang Yao Kun pernah sewa. Aku syak ada orang tolong dia. Jangan-jangan Jiang Yokon dan Mo Hin Heng bersekongkol. Mungkin tengok ni Jiang Yao Kun suruh rakan sekerja hantar pada aku. Aku tengok dulu. Ini lukisan reka bentuk bom dua bom sama. Tapi reka bentuknya kompleks. Aku dah suruh rakan sekerja bawa Jiang Yao Kun, sini tunggu dia datang baru naik. Tak ada masa dah orang dalam tuman. Kalau dia bangun buat hal nanti susah. Aku naik sendiri tukar peralatan. Ya puan. Man. Man bangun. Lama dah aku tak guna nama ni. Jingfeng. Macam mana? Macam mana boleh terikat ni? Dah nak kira detik. Dulu aku boleh buka kali ni pun boleh kod. Dulu bukan Juji yang buka ke. Yan Hing kata minit terakhir kau lari. Kau nak sindir-sindir Jangan gerak hati-hati. Perlahan sikit. Dulu aku yang paksa dia keluar. Kali ni biar aku selamatkan kau, biar aku tengok. Biar IOD urus bahaya ni. Seluar dalam aku lagi. Kau Jingfeng kali ni kita ada 10 minit tak ada masalah. Jangan takut, selamatkan dia dulu. Tenang, aku nak periksa wayar untuk kau. Sekarang aku nak buka bom untuk Wan Qian dulu. Kita masih ada wayar yang sambung. Jiangse. Jiangse cari aku. Bom ni macam mana nak buka? Bom ni aku yang reka dengan teliti. Nak cakap dengan kau pun kau tak faham. Pas walkie-talkie aku nak cakap dengan Madam Singh. Madam Singh. Saya rasa awak sudah tengok lukisan reka bentuk bom. Dua bom tu reka bentuk sama macam mirror bomb. Dengan kebolehan awak, saya percaya awak boleh buka satu dalam masa 6 minit. Saya pasti awak sedang fikir cara macam mana nak buka dua bom dalam masa 10 minit. Tapi saya nak cakap, jangan potong wayang di tengah-tengah dua orang tu. Kalau tak bom akan mula kira 20 saat. Masa tu bukan nak buka. Nak lari pun mungkin tak sempat. Bom tu macam mana nak buka? Apa yang saya nak cakap dah habis. Boleh saya pergi? Bawa dia pergi.
Yan Hing, awak buka bom Jing Feng dulu. Dia susah payah baru dapat bersama keluarga. Tak macam saya, awak ada masalah ke? Apa yang awak cakap sumpah diri sendiri? Nak pergi kita 4 orang sama-sama keluar. Awak dah kira Juji. Saya tahu budak tu masih ada. Kalau saya tak jaga diri macam mana dia nak keluar? Saya tahu saya pasti akan jumpa Juji lagi. Jangan cakap macam tu. Selesai. Pasti tak ada masalah. Yao Kon. Awak dah tinggalkan mereka. Ya, awak sekarang kat mana? Saya sekarang di Zhao He Keng, sedia nak pergi bila-bila. Bila awak nak datang, tunggu-tunggu. Awak tunggu saya sekejap, saya cepat pergi. Awak nak pergi mana? Awak nak bunuh Yin Bia? Janganlah dendam ni tak balas. Nanti kemana-mana pun akan menyesal. Saya tahu awak sangat sayang Hiu. Tapi Hiu tak nak awak kena masalah. Saya pun tak nak. Boleh tolong saya buat satu benda? Hantar rakaman terasi Siu pada saya. Saya nak dengar suara dia sekali lagi. Berapa banyak masa lagi? Masa cukup, Yan Hing. Pasti boleh. Wan Qian, awak pergi dulu. Nak pergi sama-sama pergi. Tak boleh selamatkan seorang-seorang. Jangan pergi. Jangan pergi walaupun madam suruh awak pergi. Saya takkan pergi, saya nak tunggu awak pergi. Kalau nak mati, matilah bersama. Sudah selesai. Oh, terima kasih banyak-banyak. Saya sangka akan macam kali lepas. Tak tahu saya pa yang akan kill ya. Awak rindu dia kan? Saya pun rindu dia juga. Tadi saya pun sangka dia akan keluar. Terima kasih, madam. Cepat buka, terima kasih, madam. Ayo. Tunggu dulu, apa benda bunyi tu? Awak dengar tak? Berjalan dengan langkah yang pantas. Jalanlah jalan.